Anda seorang ketua pasukan Agile? Okey, hari ini kita bongkar satu alat kepimpinan yang sangat berkesan. Kenapa ada tim yang cepat berjaya dan ada yang tak? Jawapannya ada pada kitaran maklum balas. Inilah dia, modal TOT. Satu kitaran mudah untuk kita sentiasa cek dan perbaiki apa yang kita buat. Asal usulnya dari NLP. Konsepnya mudah, kita modelkan apa yang terbukti berjaya. TOT ni singkatan untuk 4 langkah mudah. Okey, jom kita tengok satu-satu. Mula-mula, uji. Kita kena kenal pasti apa jurang antara keadaan sekarang dengan matlamat kita. Contoh, backlog tim kita kabur. Apa yang kita nak? Backlog yang clear dan sedia untuk sprint. Lepas tu, bertindak. Masa untuk tim ambil tindakan spesifik untuk tutup jurang tadi. Sambung contoh tadi, tindakan kita ialah buat sesi backlog refinement untuk jelaskan semua stories. Dan sekarang soalan paling penting, adakah tindakan kita tadi berkesan? Inilah langkah ketiga. Uji semula. Kita kena nilai hasil tindakan kita tadi. Penting sangat ni. Kalau tak menjadi, jangan buat benda sama lagi. Kena tukar strategi. Dan akhirnya, keluar. Bila kita dah sampai sini, maksudnya kita dah berjaya. Satu syarat penting, fasa keluar ni hanya bila matlamat dah betul-betul tercapai sepenuhnya. No excuses. Bila kita amalkan kitaran ni secara konsisten, tim kita akan jadi lebih tangkas dan berprestasi tinggi. Jadi, kenapa model ni penting untuk leader? Sebab ia bukan setakat proses, tapi satu alat kepimpinan. Bonekan TOT untuk tukar masalah kepada corak dan corak kepada kemajuan. Jadi, apa ujian pertama anda?